Okay, macam mana nak join kelas free preview ni. Okay, korang klik je salah satu tau, tak payah empat-empat. Klik salah satu je pun boleh sebab nanti korang akan dapat akses semua. So, pergi dekat sini, masukkan email korang. Email pastikan betul tau. Okay, pastikan email yang betul. Lepas tu, password tu, dan dekat bawah tu, password adalah password yang mana korang nak guna untuk login dalam portal. Sebab email ni pun adalah email yang akan korang gunakan sebagai username bila nak login dalam portal tau. Okay, so korang fill up semua. Okay, so ingat email dengan password tu adalah yang korang nak guna untuk masuk kat dalam portal members tau. Okay, so korang masukkan semua detail. Lepas tu nanti korang klik dekat sign up. Okay, dan dia akan terus bawa dekat korang punya welcome page, okay, which is thank you page lah, okay, thank you page macam ni. Okay, dinasihatkan korang terus join je community sebab community ni senang. Apa-apa kalau korang nak tanya tiba-tiba portal tak boleh login ke, email salah ke, okay, so klik login portal korang tu nanti kat sini lah masukkan korang punya email address yang tadi korang letak dan juga password yang korang letak tadi, yang korang setting tadi kan. Password dia senang tau, so korang tak payah pening-pening huruf besar ke apa. Just semua huruf kecil pun boleh. Tak ada huruf, number, simbol pun tak apa. Okay, klik login. Dia akan bawa korang dekat korang punya portal. Okay, so inilah macam mana rupa dia. So, nanti bila-bila kalau korang ada beli kelas apa-apa lain lagi, so semua akan ada kat situ nanti. So, korang boleh klik kat situ and then go through satu-satu. So, yang under free preview ni, yang under welcome section semua ni lah. Okay, so under welcome section ni semua under free preview. So, korang boleh klik je. Jangan takut untuk klik. Okay, so dan klik je go through. Nanti dekat at the end ni akan ada bonus section untuk korang claim bonus gift. Okay, so yang lain-lain ni korang boleh tengok tapi korang tak boleh tengok dia punya isi sebab memang untuk full paid punya members. Okay, ni bila korang nanti nak decide kalau korang join yang full PJJ class, korang akan dapat semua access ni lah. Okay, dan korang boleh, bila korang dah go through kan lesson-lesson yang free preview ni, korang boleh terus klik je next atas ni. Okay, next. And then jangan lupa korang boleh juga tau left comment, drop comment dekat sini. Kalau ada apa-apa komen, korang nak komen, just drop. Lepas tu korang next dekat situ. Nanti, okay, so yang ni untuk section korang untuk claim bonus tau. Okay, so korang complete that one. Nanti dia akan pop up korang dah habis lah free session tu. So kalau korang interested nak join free PJJ class, klik buy now. Kalau tak, it's okay. Korang just no je. Okay, klik no. So kita nak tunjuk next kalau korang nak purchase sebab ada bonus dekat sini. Bila kalau korang decided nak join, okay, ingat bawah tu pun dia dah reminder. Dah reminder yang mana korang entitled. Inilah one of the bonus yang korang dapat 20%. Okay, so macam mana dapatkan kod tu? Kalau korang terus klik sign up, tak dapat diskaun. So korang kena pergi balik dekat login balik portal korang. Okay, login portal, completekan section yang ni. Okay, section ni nampak nama section tu dekat sini pun dia dah bagi tahu dah nama section tu. Okay, untuk korang claim korang punya bonus dan juga nak tahu kod, nak dapatkan kod diskaun tu. So korang complete this one. Okay, dah complete, nanti korang klik je link dekat bawah tu untuk proceed kepada korang punya bonus gift. Okay, so dia akan keluar macam ni tau. So dekat sini ada kod dekat situ. So kalau korang nak check out terus PJJ class yang penuh, so just guna kod tu. Okay, so the rest of the gift starter kit ni korang boleh just download. Okay, so nak download korang just pergi je dekat ni. Okay, download now ni. Lepas tu dia akan bagi korang link untuk download. So korang download lah. Okay, so ini untuk the rest starter kit tu lah, bonus starter kit tu.